mengikut apa yang saya tahulah, saya dengar daripada datuk nenek saya, asal nama penyabung ni daripada perkataan sabung, iaitu sabung ayam. Kerana orang berpunca daripada lanon-lanon dahululah yang tinggal di kawasan Pasir Lanon, berhampiran dengan pantai Penyabung ni. Jadi ada satu di tepi bahagian pantai Tanjung Penyabung ni ada sebuah batu besar yang berada di tepi laut, dan di mana di atas batu itulah tempatnya orang lanon-lanon ni bersabung ayam. Ekoran daripada itulah dapat nama batu tersebut, dapat nama Batu Ayam, dan daripada perkataan sabung tu jadikan nama kampung Penyabung ni, Penyabung. Itulah lebih kurang yang dapat saya dengar daripada datuk nenek saya. Dan begitu juga pantai Pasir Lanon tu diberi nama kerana tempat tu lanon-lanon tinggal di situlah. Dia berehat di situ, dia bermalam di situ sementara dia menunggu mangsa-mangsa dia yang lalu lalang, kapal-kapal dagang yang lalu di lautan berhadapan dengan pantai Penyabung ni. Sebelum dia buat serangan, dia duduk di situ. Kemudian dia akan, bila dapat mangsa-mangsa yang lalu tu, dia nampak dia akan pergi buat serangan. Kalau dia nak berperang pun, dia naik ke pantai Pasir Lanon berperang. Di situlah apa yang saya dipahamkan, dicerita oleh datuk nenek saya. Penyabung ni, khususnya buat masa sekarang ni adalah tempat nelayan. Aktiviti utama penduduk adalah nelayan. Jadi ada satu kawasan pendaratan ikan, hasil laut, di mana ada jeti, tempat pendaratan hasil laut, nelayan-nelayan tempatan. Terdapat 2 buah kelong, dan juga terdapat juga aktiviti menyelam,